Negara Berhad SPNB pagi tadi meninjau puluhan tapak kediaman musnah yang akan dibina semula oleh agensi itu. Tinjauan SPNB di Taman Putra Harmoni dan Kampung Kuala Sungai Baru itu turut membabitkan beberapa kontraktor. Laporannya bersama Siti Khadijah Jaafar. Menurut Ketua Jabatan Pengurusan Fasiliti dan Aset SPNB, Nur Azmi Nuruddin berkata, kontraktor dibawa ke lokasi kejadian bagi mendapatkan gambaran jelas mengenai struktur terjejas serta kos pembinaan yang diperlukan. Segala maklumat yang diperoleh akan dihantar kepada pihak pengurusan SPNB dan dibawa ke mesyuarat seterusnya Isnin ini. Mengikut perancangan, 48 unit kediaman di Taman Putra Harmoni akan digantikan dengan rumah teres 2 tingkat, manakala 33 rumah di Kampung Kuala Sungai Baru akan dibina semula dengan konsep rumah mesra rakyat. Kita akan ikut apa yang asal, plan-plan yang asal dan keluasan yang asal, itu yang kita bina. Pembinaan ini ialah pembinaan yang memang disaster, dia melebihi daripada 50% ke atas. Perbincangan bersama penduduk juga akan diadakan dalam masa terdekat bagi memuktamadkan beberapa perkara. Semalam, Ketua Pegawai Eksekutif SPNB Muhammad Jamil Idris memaklumkan buletin utama, kerajaan akan menanggung kos membina semula 81 kediaman berkenaan. Ia menerusi pelan tindakan pemulihan dan pembinaan semula yang diumumkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Ming sebelum ini. Sementara itu, penduduk terjejas bersyukur dan berterima kasih atas usaha murni kerajaan itu. Boleh beri kami rumah sebiji, besar ke kecil pun kami dah bersyukur sangat untuk mulakan kehidupan baru kami. Sebab boleh katakan sumber income kami sebenarnya dah habis terbakar. Bila pihak kerajaan, pihak daripada tuan-tuan yang terlibat ni datang jumpa saya, memberitahu ada peluang tu, saya rasa amat berbesar hati, gembira lah sikit. Orang kata terubatlah luka tu, orang kata kan, mungkin membakar semangat saya. Diharapkan pelan tindakan untuk membaik pulih serta membina semula kediaman mangsa yang terjejas ini akan dapat membantu meringankan beban mereka sekaligus dapat memberi semangat untuk mereka meneruskan kembali kehidupan mereka. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3. Buletin utama berehat seketika selepas ini.